Mempersilakan Yang Amat Berhormat Tuan Guru Datuk Haji Ni Abdul Aziz Nikman Al-Mursyidul Ampas merangkap Menteri Besar Kelantan untuk menyampaikan ucapan. Majlis yang terhormat mempersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kepunyaan Allah sebanyak mana benda di langit dan sebanyak mana benda di bumi. Dan perisyaharan ini aku buat kata Allah dengan tujuan supaya manusia faham bahawa satu hari nanti siapa yang buat jahat dengan aku balas padan-padan jahatnya, dan siapa yang berbaik dengan aku atas dunia ini, aku balas padan-padan yang baiknya. Surah An-Najmi, surah Al-Azim. Diam dia sudah fungsi ahli-ahli yang berhormat daripada DAP, daripada PKR, semua jawatan kuasa yang menganjurkan majlis malam ini. Saya ucapkan ribuan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi majlis malam ini dianjurkan oleh PAS dan orang Islam, baik Melayu Muslim sama ada Cina Muslim, India Muslim, sedar bahawa bulan ini bulan awal. Itu sekarang untuk salah saya hari ini 8 bulan awal ke 9. Bulan awal ini bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebut bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad selama ini kita tunjulkan pada masyarakat sebagai Nabi yang membawa wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana belum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa lahir, Yesus, Nabi Musa lahir, Nabi Ibrahim lahir, Nabi Nuh lahir. Kerana dunia ini lain pada Allah Taala buat langit bumi untuk manusia hidup, Allah juga menurunkan kitab dari langit, tak berhenti-henti. Sejak daripada Nabi Musa, Nabi Isa ada Injil, ada Taurat, sekarang ini ada Quran. Ini gilingan terakhir dunia. Quran Karim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Ini ayat daripada surah Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kirimkan bermacam-macam rasul bil bayinat, membawa kenyataan, bawa penjelasan. Sebab itu kita para hadirin semua, Islam letak bahawa tiap-tiap manusia tunggu akhir balik dulu, barulah agama dekat atas dia. Belum pada akhir balik, baik laki-laki baik perempuan. Kalau tak semayang tak berdosa, dia berdosanya ibu bapa tak ajar dia. Kalau dia mencuri tak berdosa, bahkan berdosanya ibu bapa tak didik dia. Bila sudah akil balik mazhab Syafi'i 15 tahun, mazhab lain 18, barulah hukum agama kena atas dia. Sebab itu kewajipan ibu bapa, kewajipan guru, kewajipan kerajaan mengajar agama pada rakyat. Mengajar agama ni bukan kewajipan ustaz di sekolah. Mengajar agama ni kewajipan ibu bapa dulu. Padan-padan dengan masa dia, masa kecil, padan-padan didik macam kecil, sebut bismillah ke, sebut alhamdulillah ke masa kecil. Bila dia besar sikit, padan-padan dengan besar dia. Para hadirin semua, negeri kita sekarang ni, secara ringkasnya, saya tak boleh cakap banyak ni, negeri kita bila mengundi, tunggu umur 20 tahun, 10 tahun, supaya rakyat cerdik, supaya rakyat bijak. Sebab tu kita diminta hadir dalam majlis ceramah. Tujuan apa ceramah? Bukan nak bagi duit, nak bagi ilmu. Di malam ini kita ceramah khasnya pada pengundi-pengundi dalam maklumat ni, supaya undi PAS. Kerana PAS bawa gerakan Islam. Gerakan Islam ni Nabi Muhammad bawa. Nabi Muhammad tak bawa ideologi, tak bawa
kebangsaan, tak bawa nasionalis, tak bawa apa. Nabi Muhammad bawa agama. Agama Quran. Quran 30 juzuk adalah agama, mengandungi akidahnya, mengenai ibadatnya, mengenai muamalahnya, mengenai akhlaknya. Ini sebab itu saya datang daripada jauh, walaupun keadaan kesihatan tak begitu mengizinkan. Saya minta daripada semua rakyat Melaka, khususnya Merlimau ini, faham UMNO bersalah dengan Allah, dengan manusia. UMNO tak ada Islam. Ambil kebangsaan. Kebangsaan ni bukan agama. Kebangsaan ni ideologi kita bagi. Demokrasi, nasionalis, komunis, sosialis. Ini adalah ideologi manusia. Manusia nak reti apa mengenai dunia ni. Waktu kita beranak dulu, tengok-tengok dunia dah ada. Dan bila tok nenek kita mati, dunia ni jalan terus. Dari mana datang, ke mana sudah, manusia tak tahu. Yang tahu ialah manusia yang dipilih oleh Allah jadi Nabi, menjadi juru cakap dia. Nabi. Sekarang ni Nabi Muhammad, belum pada Nabi Muhammad, Nabi Isa, belum Nabi Isa, Nabi Musa, belum Nabi Musa, Nabi. Beratus ribu, berjuta boleh jadi Nabi-Nabi di muka dunia. Minhum man qasasna alaik wa minhum man su'alaik. Ada di antara Nabi yang aku beritahu nama dia padamu, wahai Muhammad. Dan ada di antara Nabi yang kau tak beritahu padamu, wahai Muhammad. Jadi oleh yang demikian, anzalna ma'hum al-kitab wal mizan. Aku buat turun pada Nabi-Nabi ni hujah, kitab dan keadilan, liyaquman nas bil qisti, supaya manusia dapat tegak menjalankan keadilan. Melalui Islam, melalui Quran, dijamin oleh Allah manusia boleh tegak dengan keadilan. Saya tak sebut panjang cerita Kelantan kerana Ya Berhormat Saifuddin dah sebut panjang tadi. Dia ni bukan gaya macam Kelantan, dia tahulah Kelantan. Saya tak payah sebutlah. Yang pentingnya tuan-tuan pergi sendiri Kelantan. Berapa orang Cina yang saya cabut bulu dia tak cabut. UMNO cakap kalau pah merata habislah, kena potong sini. Takut habis segala Cina. Tapi bila pas Kelantan diberi amanah perintahnya kepada saya sebagai seorang menteri besar, saya tanya Cina, kalau Cina jemput saya tanya dia, apa jemput saya ni agama ke ataupun adat? Kalau agama saya tak boleh pergi, kalau adat saya pergi. Dia sebut adat sama orang Cina. Saya pergi, saya melawat. Bahkan seorang bekas wakil rakyat Cina, MCA dulu, kata Po Chuyong. Dulu belum pada saya mengetahui ada seorang wakil rakyat Cina exco, Po Chuyong mati, Datuk Po Chuyong. Saya pergi melawat jenazah dia, pergi jumpa isteri dia, ucap takziah pada dia, minta bersabar dia apa semua sekali. Tak ada apa. Nabi kita Muhammad SAW bila sampai di Madinah dan seorang Yahudi perempuan mati, jenazah dia dibawa depan Nabi, Nabi kita bangun hormat. Sahabat-sahabat Nabi tegur, ya Rasulullah, innaha Nasraniyah. Ini perempuan Nasrani, perempuan Yahudi, innaha Yahudiyah. Ini perempuan Yahudi kan. Nabi kata innaha la nafsun. Yahudi pun manusia. Yahudi pun manusia. Padahal Yahudi ini musuh tradisi. Nabi Musa pun dia nak bunuh. Nabi Isa sampai ke peringkat dibawa naik ke langit. Dan bagi kita orang Islam, Nabi Isa tidak dibunuh oleh bagaimana pandangan setengah. Tapi kita orang Islam tidak. Nabi Isa tidak dibunuh oleh pembunuh, walaupun ada cross dipanggil dia. Nabi Isa dibawa naik ke langit. Sampai sekarang pun Nabi Isa ada di langit. Dia akan diturun akhir zaman. Ini adalah kenyataan. Tapi Nabi, walaupun Yahudi ni musuh tradisi orang Islam, tapi waktu Nabi sampai ke Madinah, Nabi kita buat perjanjian dengan Yahudi Madinah. Ini tuan-tuan semua, kalau anak-anak tuan belajar di universiti bahagian perundangan, tentu pensyarah disebut benda lagu ni. Tunjukkan Islam ni begitu sekali toleransi, begitu sekali adil. Nabi sampai di Madinah, Nabi buat perjanjian yang terkenal dengan nama Muahadah Madaniyah, Muahadah Madinah. Kalau kamu diserang Yahudi, kami akan sokong. Dan kalau kami kena serang, kamu kena sokong. Itu perjanjian bertulis. Dan mengikut kajian ahli universiti, tidak ada perjanjian bertulis yang begitu lama lain pada perjanjian ini. Ini perjanjian bertulis secara tamadun. Ini perangai semua. Timbul masalah tahaluf siasi yang disebut oleh Rahmat tadi. UMNO tak pernah dengar, saya tak pernah dengar UMNO sebut tahaluf siasi. Dan yang berhormat kita daripada sebut tahaluf siasi.
Orang UMNO tak faham apa tahaluf siasi. Tapi saudara kita daripada Yang Berhormat DAP sebut tahaluf maknanya perjanjian siasi. Ini satu daripada punca tahaluf. Kita sebut tahaluf siasi ini ialah start dari Nabi kita Muhammad balik daripada Taif masuk Mekah, tak dia pernah masuk oleh kerajaan Abu Jahal ketika itu. Tak boleh masuk. Lalu Nabi kita berjumpa dengan seorang musyrik, Mut'am bin Adi. Mut'am bin Adi musyrik. Nabi kita jumpa dengan dia, minta dia lindungi dia. Tahaluf ni, Mut'am ni musyrik, masih lagi kafir, masih lagi tidak Islam. Tapi untuk menjaga diri, untuk menjaga nyawa dan untuk menjaga agama yang dalam dada Nabi, wahai Nabi kita beri buat tahaluf siasi. Ini satu daripada contoh tahaluf siasi. Bila sampai di Madinah pula, awak berjanji dengan Iran, tahaluf siasi yang kedua. Masalah tahaluf siasi ini tuan-tuan tak usah ragu, kerana kita ada Dewan Ulama. Dewan Ulama kita terdiri daripada alim ulama yang lulusan universiti, pensyarah universiti bahagian Islam. Itu banyak lagi kau yang perlu. Ya, simpulan para hadirin semua, Islam diakui oleh Allah sebagai liyaquman nas bil qist, supaya manusia bergerak bangun tegaknya keadilan. Alhamdulillah kita buat di Kelantan dan begitu sekali banyak disebut oleh Yang Berhormat Saifuddin menjadi pegawai di Kelantan. Apa saya nak sebutnya, UMNO kenapa dia tolak Islam? Saya dah kirim surat kepada Perdana Menteri, Presiden UMNO 2 tahun dulu lagi. Surat tu masih ada di pejabat saya. Saya tanya dia, kenapa UMNO tolak Islam? Dan kenapa UMNO sudah tolak Islam lawan PAH pula? PAH kerja Islam. Kenapa? Tak jawab. Tak jawab. Bila UMNO tolak Islam, arti Islam ni barang tak terpakai, barang buangan, besi buruk. Betul ke UMNO Islam anggap Islam sebagai besi buruk? Cakap terang-terang. Kalau cakap Islam besi buruk, kita cara muamalah dengan cara besi buruk. Tolak Islam, adakah kerana Islam ni tak sempurna, kena timat tabuk-tabuk dengan benda lain? Nabi Allah Ta'ala disebut al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Atmamtu dua perkataan yang bermakna hampir-hampir serupa. Akmaltu lakum dinakum, sempurna dah urusan agama, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan lengkap. Allah Ta'ala sendiri buat pengakuan Islam ni lengkap, sempurna. Tiba-tiba Islam tolak, nampak tak lengkap? Tambah dengan kebangsaan nasionalis ataupun Islam ni dah habis tempoh, habis payat dia, macam berubat habis tempoh buang. Maka Islam juga adakah UMNO fikir habis tempoh? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Allah sedua pengakuan bahawa Islam ini, Nabi Muhammad ni khataman nabiyyin, nabi penyudah. Selagi tak kiamat, Nabi Muhammad lah apa nama ni, nabinya. Lagi tak kiamat, Quran lah jadi kitabnya. Selagi tak kiamat, Islam lah yang menjadi agama bagi manusia. Tapi UMNO tolak Islam sebagai habis tempoh, bercanggah bulat-bulat dengan apa yang disebut oleh Allah Al-Quran Karim. Dia tak sebut lagi PAS ni alat DAP. Kali PAS ni bukan orang kampung, pemimpin sebut PAS alat DAP. Baru ni pula dalam masa pilihan tenang baru ni, dia kata PAS dah ubah suai petua dia. Dulu tak boleh, Muslimat tak boleh jadi calon. Ini keluar daripada pemimpin UMNO, terang-terang bohong. Saya ni pernah dilantik jadi ketua Dewan Ulama Pusat. Terjawab pada UMNO, PAS tak pernah ubah petua. Ingat balik Khadijah Siddiq. Khadijah Siddiq bertanding mula-mula PAS masuk pilihan raya tahun 50-an. Khadijah Siddiq dah jadi calon, dia menang di kawasan Kemaman Terengganu. Maka bagaimana UMNO sebut PAS ubah suai? Tak ada mengarut ya. Hidup dengan bohong dengan rakyat, bodoh boleh ya, rakyat kan dia segi habis dah. Yang kedua dia sebut PAS alat DAP. Saya nak tanya dia, apa bukti bahawa PAS jadi alat bagi DAP? Kalau UMNO memang sungguh jadi alat bagi MCA, ya, kenapa UMNO buang Islam daripada dasar negara? Kerana MCA nak lah tu. MCA kata kalau nak kawan aku buang Islam. Dia kata yes, no. Jadi UMNO buang Islam kan alat bagi MCA, bagi MIC. PAS tak ada pun, tak ada cuba bukti tunjuk apa benda yang PAS laku mengalah pada DAP, tak ada. Itu je, itu para hadirin semua. Alat macam mana kita pun tak faham kenapa dia sebut alat. Macam duduk di planet lain UMNO ni.
Dia bertiga para hadirin semua. Kita sekarang berebut nak berkaitan negeri di atas PAS dengan UMNO. Dia kita berceramah dalam masa pilihan raya tenang. Saya berjalan malam-malam, tak pernah jumpa UMNO buat ceramah. Saya bertanya kat kawan, kenapa UMNO tak ceramah? Dia kata UMNO bagi duit. Kalau bagi duit tak payah tunggu 21 tahun. 20 tahun lebih ni nandakan ayat dah cerdik, beri ilmu. Kalau nak bagi duit, buat ke budak kecil lah. Budak umur 5 tahun boleh mengundi. Kenapa? Bagi coklat, bagi apa semua sekali. Perangai UMNO memperbodohkan rakyat. Bagi duit, tersaundi lain ni ambil duit RM50. RM50 untuk 5 tahun. 50 tahun jadi RM10 setahun. RM10 setahun. Setahun ada 360 hari. Ya RM10 cuba bagi yang 360 hari. Berapa sen dapat? RM50 harga ayam 2 ekor sekarang. Ada kambing 2 ekor. Jadi seorang manusia diharga oleh UMNO RM50. Sama harga dengan berapa ekor ayam saya sekarang. Kambing saya kau tak boleh RM50 sekarang. Rendahnya nilai manusia. Bila kita tunggu rakyat kita mengundi 21 tahun baru boleh mengundi, kita beri ilmu. Kenapa tuan-tuan perlu UMNO? Kenapa tuan-tuan perlu ni PAS? Jawabnya, kalau tanya saya kenapa perlu ni PAS Islam ni, gerakan Islam, kerana dunia ni orang lain buat. Tidak UMNO buat, tidak PAS buat, tidak kerajaan buat, tidak syarikat buat, tidak individu. Orang lain buat, namanya Allah. Allah nak sambung dunia ni dengan akhirat. Bagaimana muda bersambung dengan tua, bagaimana sekolah rendah bersambung dengan universiti, dunia bersambung dengan akhirat. Dalam semayang, semua orang semayang orang Islam, Melayu semayang, Cina Muslim, Melayu semayang, disebut Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang berkuasa penuh hari pembalasan. Pembalasan ni bila? Akhirat. Lepas pada kita mati, hidup balik. Ini benda yang kita tak fikir. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban fa ya'kulun. Ini ayat surah Yasin. Surah Yasin ni kita tengok kalau ada kenduri-kenduri orang baca surah Yasin. Dan kadang-kadang menteri-menteri pegang surah Yasin, boleh baca tak tahulah. Dalam surah Yasin sebut wa ayatul lahum al ardul maitatu ahyainaha. Tanda hai manusia, hai Muhammad, kalau orang tak percaya bahawa lepas pada mati hidup balik, cakap sama dia al-ardul maitatu ahyaina. Bumi yang mati aku pun hidup balik. Bumi mati kerana banjir, mampu habis kalau rumput. 3 bulan hidup balik. Mai kebakaran, mampu habis kalau rumput segala apa. 4-5 bulan hidup balik. Kita legan dengan lori, mampu. Mari hujan, mari oksigen, mari apa, hidup balik. Kalau pupuk lalang yang tak ada harga ni boleh mampu, boleh hidup, boleh mampu, boleh hidup. Pelik apa kalau manusia sekali mati sekali hidup. Dengan logik. Islam mengajar manusia bertamadun, logik. Sebab tu ayat pertama turun dari langit, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, baca. Belajar, baca, tesis, kajian, buat kaji, buat apa. Tapi syaratnya bismi rabbik. Dengan nama, dengan daulat Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Alladzi khalaq. Tuhanmu yang membuat. Manusia tidak ada yang membuat. Yang buat rumput, yang menumbuhkan rumput, aku. Yang membuat pasir, aku. Yang menurunkan air, aku. Yang membuat biji beras, aku. Yang membuat buah durian, aku. Buah duku, aku. Apple, aku. Manusia tak buat. Manusia hanya proses barang sudah sedia ada. Ahli sains buat ubat, ahli sains buat itu ini. Bukan buat, dia proses barang sudah sedia ada. Buat ubat, ambil apa? Ambil daun rumput, ambil itu ini. Kalau tak ada daun rumput, mana boleh buat ubat? Kalau tak ada kulit kayu, mana manusia boleh buat ubat? Kalau tak ada itu, mana manusia boleh buat? Manusia ahli sains hanya boleh proses barang sudah sedia ada. Nak buat daripada tak ada kepada ada, mustahil. Yang boleh buat, aku. Aku buat, kun fayakun. Ini kena faham, pemimpin UMNO kena faham. Akhirat dia bertanggungjawab. Kenapa membuang Islam daripada dasar pemerintahan, kebetulan dan kebangsaan? Tak boleh jawab. Jadi apa tak boleh jawab depan atas dunia lain, baik terjawab, baik bertobat pada Allah Ta'ala selalu. Tak boleh buang Islam. Islam ni bom manusia punya Allah. Mana yang berbapak boleh buat manusia?
Doktor tak boleh buat manusia. Ibu bapa tahu tak? Kalau ibu bapa boleh buat manusia, manusia nak anak laki-laki, keluar anak laki-laki. Mesti kau keluar anak laki-laki. Kita nak anak perempuan, boleh buat keluar anak perempuan. Kita nak anak cantik, tebik-tebik tempang, tebik-tebik kudung. Saya selalu sebut cerita Shah Iran. Shah Iran yang telah diguling di Iran. Perempuan dia cantik, nama Suraya. Sudahlah perempuan Iran cantik, Suraya pula cantik lagi. Tapi tak boleh anak. Tak boleh sampai bercerai. Sampai ke bomo dukun ke Indonesia minta bomo mudah-mudahan boleh anak. Tak boleh. Dia raja. Bawa tapak kaki dia keluar petrol. Israel sokong dia, Amerika sokong dia, semua sokong dia, muka dia negeri kaya petrol. Tapi nak buat anak tak boleh. Cerai. Kahwin dengan isteri kedua, nama apa? Tak ingat? Farah Diba. Apa tak ingat? Nama first lady pun tak ingat. Farah Diba. Boleh anak 4 orang. Akhir sekali bila dia kena guling oleh Imam Khomeini, Amerika yang sokong dia nama ni nak masuk Panama tak boleh. Itu perangai Amerika. Berkawan tiga kaya, tiga kena guling. No, I don't know you. Allah Akbar. Ini perangai para hadirin semua. Jadi kesimpulannya, baik, Islam apa ni, UMNO selalu sebut agama lain, politik lain. Agama lain, politik lain. Letih saya. Saya nak tanya, kalau agama lain, politik lain, siapa yang jaga politik waktu Nabi Muhammad jaga Medina? Waktu Nabi Muhammad duduk 10 tahun memegang Medina, siapa jaga politik? Jaga keuangannya, jaga ketenteraannya, jaga luar dasar luar negara, jalan dalam negeri, jaga sosial. Siapa jaga? Oh, putih lah. UMNO ke jaga? Saya ulang sekali lagi. Waktu Nabi Muhammad pegang negeri Madinah 10 tahun, siapa jaga urusan politik? Orang lain ke Nabi Muhammad juga? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad juga, kenapa UMNO kata agama lain politik lain? Mengarut. Dalam Quran, ayat mengenai keuangan ada wahallallahu al-bai'a wa haramar riba, halal haram keuangan cukup. Jual beli apa riba tak boleh, ihtikar tak boleh, mantap kepada Islamina, mana-mana orang monopoli bukan wang kami. Sosial ada, laki-laki perempuan tak boleh campur gaul bebas. Ini masalah sosial. Masalah budaya ada. Nabi budaya, mana-mana benda yang datang daripada jahiliyah yang kau tak percaya dengan Islam, Nabi benarkan. Macam kita kata sekarang dah, sekarang bulan awal, Muharram, Safar, bulan awal. Nama bulan ni dalam zaman lagi. Belum Nabi Muhammad datang tu, nama bulan Arabnya Muharram, Safar dah lama dah. Nabi biarkan. Apa lagi? Hari Jumaat, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ini datang zaman jahiliyah dulu lagi, tak tahu bila lagi. Nabi Muhammad susah tak dapat terima. Yang budaya yang tak percaya Islam, Nabi kekalkan. Tapi yang percaya Islam, hak boleh baiki, dia baiki. Macam akikah. Dalam Islam, disunat bila dapat anak, hari ke-7, kita diminta akikah. Kalau apa ni, sembelih kambing. Zaman jahiliah dulu akikah dah ada. Tapi dia sembelih kambing, dia ambil darah tu, lomo di kepala. Hak tu Islam buat. Akikah dikekalkan, tapi hak yang buruknya, darah tu dia ambil daripada kambing sembelih, lomo di kepala. Tu dia buat. Kita di Kelantan begitu juga. Budaya Kelantan berdikir barat, tak apa. Tapi jangan mencarut, saya kata. Nak berdikir barat boleh, tapi jangan guna bahasa-bahasa mencarut, jangan. Alhamdulillah, baik pun. Sekarang ni, tu imam ada apa, dikir barat halakah kita panggil. Bawa serban, bawa kepala, jubah, dikir barat. Merupakan bahasa-bahasa dari manusia pada Allah SWT. Dikir baratnya dengan bahasanya, dengan berapa cukup baik. Allah tidak ya. Lawan UMNO dengan ilmu mungkin. Para hadirin kita buti sakat itulah. Nanti saya kata doktor tahu saya buat begini, marah dia ni. Dia jumpa ubat, saya jumpa kacau. Para hadirin, kesimpulannya, Nabi Muhammad sendiri memegang kerajaan. Maka Nabi Muhammad agama dan politik sebati. Agama lain, politik lain, kata UMNO. Baik, saya nak tanya UMNO. Orang bang ni politik ke orang? Kalau pada luar masjid ke dalam masjid? Kalau beritahu pada UMNO, kalau bang luar masjid, kenapa ini politik ni? Dengan bang dalam masjid. Bila bang dalam masjid, kita campur bau politik dengan agama. Khutbah, khutbah ni ceramah, khutbah jemaat.
tiap-tiap minggu mesti khutbah 2 kali. Ceramah pertama, ceramah yang kedua. Kalau ceramah ni apa nama ni politik, tak ada ceramah dalam masjid lah, sembahyang luar masjid lah. Hari Jumaat duduk sembahyang di tengah padang. Kenapa? Nak ceramah masjid. Sudah ceramah masuk sembahyang masjid. Ngaruk. Hadirin begitu sekatalah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami mengaku bahawa kami aniaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau kamu tak tolong pun dosa kami, tak kasihanlah pada kami, dan aku minal khasirin, itulah kami menjadi orang rugi. Allahumma innaka khalaqtana wa sawaitana wa nafakhta fina min ruhika, wahai Tuhan kami mengaku bahawa kamu menjadikan kami dan kamu memberi pada kami anggota lengkap, dan kamu memberi pada kami ruh kamu. Fa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahbinna, wahai Tuhan adalah kamu mulia kami dunia akhirat. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi fajma' bainana wa bain nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, kami mengaku bahawa satu hari nanti kami akan mati. Lepas pada mati kami akan dihidup balik semula. Bila kami hidup balik semula, kami tidak bawa air untuk kami minum daripada mahsyar. Kami tak bawa beras untuk kami nasi tak akan makan daripada mahsyar. Dan kami tak mempunyai uang, tidak mempunyai cek, tidak mempunyai barah daripada mahsyar untuk tolong kami. Tidak ada cara lain yang boleh menyelamatkan kami lain pada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berjuang di muka dunia untuk mengekalkan semangat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami mohon pada kamu, tolong terima usaha kami mengundi cara Islam, hidup cara ekonomi cara Islam, sosial cara Islam, berumah tangga